Hey, what's up guys? Actually aku demam lagi hari ni sebenarnya, tapi terpaksa lah menghadirkan diri. Budak nak exam kan, so cikgu kena berkorban sikit. Hari ni kita dah buat colek malas, sesuai untuk budak-budak yang malas lah dalam kelas tu. Korang ambil 1 kilo tepung gandum. 1 kilo, senang, tak payah measure dah. 1 paket yeast, 2 sudu gula. Lepas tu tambahkan garam dengan serbuk perasa secukupnya. Lepas tu letakkanlah bawang holland, carrots dengan kangkung. Carrots tu korang sagat lah. Lepas tu sayur tu depend nak tambah toge pun boleh. Lepas tu letakkan air 1 liter. Yang ni aku dah measure siap-siap dah. 1 kilo tepung guna 1 liter air. Itu saja. Lepas tu kacau-kacau. Lepas tu korang boleh tutup. Nak tu tak ada plastik, tutup dengan pinggan pun boleh. Tunggu sejam, dia akan kembang macam ni. Hello kejadiannya. Lepas tu bila kita goyang-goyang bekas tu, dia macam nyok-nyok gedik-gedik lagi kan. Lepas tu boleh goreng. Goreng minyak panas-panas. Tapi dah goreng tu tengok lah. Ada yang pergi tengok cerita kat TV lah, pergi membawang lepas tu hangus. Tengok betul-betul bagi garing macam ni. Untuk sos dia, ambil 1 cawan sos Thai. Pergi supermarket cari yang ada logo yang serama tu, beli yang tu je. Lepas tu tambah 3 cili padi, 2 ulas bawang putih, setengah cawan air, 2 sudu gula Melaka, tambahkan 1 sudu kicap, 1 sudu sos ikan, and then garam dengan serbuk perasa lah. Lepas tu bagi mendidih, masukkan sikit air tepung jagung untuk pekatkan punya kuah. Padamkan api. Pada korang peras separuh biji limau nipis, masukkan bijan. Bijan tu optional, kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu bolehlah buat lah macam duduk kat kedai kan, kau memotong tebok kukang-kukang macam satu dapur boleh dengar tu. Lepas tu sedia untuk dihidang. Tu lah kuah tu kat atas. Tapi yang ni perfect lah buat untuk moreh kan. Tak susah pun, senang je campur-campur. Jadinya. Kalau tak jadi juga, tak apalah dek, kau proceed raja terus lah. Okay, selamat mencuba.